Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai kawan-kawan, saya Adriana Najla, wartawan TV anda. Pada hari ini, kami, kru TV telah berjaya menghadiri satu program yang dianjurkan oleh Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Program ini telah diberikan nama Mirage Showcase. Program ini dihimpunkan bagi memperlihatkan hasil para pelajar universiti yang sangat kreatif dan juga inovatif, sehingga memberi inspirasi kepada anak muda seperti saya dan juga kru yang lain. Seperti yang dapat dilihat, suasana di dalam sangat meriah dengan anak muda dan juga para pelajar. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita masuk dan saksikan sendiri betapa meriahnya suasana di dalam sana. Okey, jom ikut saya. Okey, jadi pada kali ini saya bersama dengan Abang Dazrin. Jadi mari kita tengok apa yang ada dekat booth Abang Dazrin. Saya nak tanya tentang apa harapan abang untuk apa yang abang nak buat ni dan harapan untuk orang luar. Okay, harapan saya adalah untuk melihat kempen ni lebih meluas lah. So apa tujuan saya create design ni, create karakter ni semua adalah untuk wawarkan kepada orang Malaysia, terutama orang Malaysia. Memang saya target orang Malaysia sebab kita ambil contoh negara Jepun, diorang bagus dalam keselamatan jalan raya lah. Kita nampak tata tertib dia dalam menaiki transportation, melintas jalan. So kat situ saya nak pupuk semangat, saya nak pupuk jati diri orang Malaysia untuk mempelajari keselamatan jalan raya ni lagi terperinci lah maksudnya. So banyak aja kes kanak-kanak kemalangan sebab melintas, berlari. So kat sini saya nak kembangkan lagi saya punya kempen ni kepada orang-orang atasan lah. So JPJ ke kementerian ke apa. So kat sini saya harap orang Malaysia lagi mengambil peduli tentang perkara ni, sebab benda ni bukan perkara yang main-main lah bagi saya. So benda ni boleh menyelamatkan beribu nyawa. So itu saja. Okey, terima kasih Abang Dazrin. Jadi saya rasa itu saja daripada Abang Dazrin. Kita teruskan kepada yang lain. Terima kasih. Boleh aku terangkan sikit pasal akak punya booth akak ni, pasal apa yang dia punya. Okay, untuk final year project saya buat tentang Rumah Tradisional Melayu Melaka. Ni projek akhir lah. So saya pilih tajuk ni sebabnya kalau kita budak-budak kan, macam kalau balik kampung kita, kalau korang nak tahu, setiap kampung dia ada nama-nama dia tahu. Bukan kampung lah, rumah. Dan rumah tu ada nama-nama dia. So saya nak kekalkan tradisional klasik tu untuk kepada budak-budak generasi kita sekarang ni kan dah tahu pasal rumah-rumah tradisional kan. So kat situ saya nak nostalgiakan balik memori suasana kampung sini pula, dengan mengadakan item merchandise. Lepas tu create lah, pergi kat tempat tu, cuba kajian, lepas tu kita create apa yang kita nak buat tu. Dan itulah sedikit sebanyak tentang Mirage Showcase yang ada pada hari ini. Maka dengan itu, berakhirlah video kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.